Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan sharekan dengan anda asas 3 Excel macam mana nak kategorikan data anda. Let's go tengok. Maka anda kena kategorikan lulus A, B, C. Anda tarik saja automatik. Excel akan bagikan jawapan. Ataupun anda nak bagi commission, tarik saja. Anda tahu ada commission, tak ada commission, ikut syarat-syarat yang anda tetapkan. Nak tahu caranya? Jom dengar tutorial dengan detail. Let's go. Okey, kita ada nama staff ataupun nama student dan kita nak bagi dia kategori. Okey, lulus atau gagal. Maksudnya kita ada dua benda kita nak letak kat sini, sama ada dia lulus atau gagal. Cara kita nak set dekat sini, kita kena setkan. Okey, ini adalah nama, inilah markah mereka, ya. So kita nak tahu dia lulus atau gagal. Okey, kita kena tahu syarat dia dekat sini, ya. Saya letakkan dekat sini syarat dia. Okey, syarat dia kat sini. Syarat lulus kena markah 50 ke atas. Ke atas, ya. So, kalau markah 50 ke atas baru lulus. Jadi, kita bagi arahan dekat sel ni. Kita nak minta dia letak arahan dekat sini. Kita boleh gunakan perkataan if. Ya. If. Kita letak perkataan sama dengan dulu. Lepas tu perkataan if. Jika. Kita letak pembuka kurungan. Jika. Kita ambil ni. C ni. Sekarang kita nak fokus kepada markah dekat kolom C. Kita letak cursor kita dekat sini. Tekan enter. Jika C. Kalau kita tahu markah atas 50, maksud dia kita guna perkataan, kita guna simbol lebih besar daripada 50. Okay, bila lebih besar pada 50, kita koma. Kita nak dia tulis apa? Kita nak dia kata lulus. Jadi lulus, kita buka kurungan. Buka pembuka kata. Kita buka untuk kata, kita tulis kat situ apa kita nak perkataan. Dekat sini kita boleh tulis apa-apa pun. Lulus, gagal, fail, semua perkataan kita boleh tulis. Dekat sini saya gunakan bahasa Melayu. Jika lebih besar daripada 50, kita kata dia lulus. Okey. Kalau tak tu jawapan selepas koma. Kita letak juga pembuka kata kat sini. Kalau tak, dia akan gagal. Nampak tak dekat atas ni? Jika C ni, ruangan C ni lebih besar daripada 50. Syarat dulu kita 50 kan? Kalau kita 60, kita tukarlah 60 kat sini. Kita boleh tukar. Kalau 40 pun boleh tulis 40 kat sini. Lulus. Kalau tak lulus, yang kedua gagal. Dua pilihan je. Kita nak bagi dia pilih lulus atau gagal. Lepas tu kita tekan enter. Nampak tak dia tulis kat sini lulus. Okey, untuk ke bawah ni tak payah nak identify satu-satu. Pergi kat tepi ni. Letak cursor dekat sini. Tarik je. Tarik sampai bawah. Dia dah bagi jawapan. Lulus, gagal. Gagal. Lulus, gagal. Nampak? Dia dah tolong anda bagi. Tak payah anda nak kira satu-satu. Kalau kita ubahkan dekat sini. Contohlah 396 ni sebenarnya maka dia jadi 41. So automatik dia akan jadi gagal. Sebab kita dah set. Dan dia tidak akan salah. Ya. Okey. Saya letak ni benar. Cantik sikit. Okey. Dah. Okey, sekarang ni kita nak tahu kategori. Ni kategori apa? Kategori maksud saya A, B, C. Okey, kita dah set dekat sini. Saya cakap dengan kita semua untuk pemula. Untuk baru mula. Ini sudah memadai, lulus atau gagal. Semakin banyak syarat kita bagi, semakin complicated formula yang kita kena guna. Okey. Contoh dekat sini saya bagi 3 je. 1 hingga 60, kita dapat C. Okey. 6 hingga 80, kita dapat B. 80 hingga 100, kita dapat A. Contoh macam tu. Dan kita minta Excel tolong kita letak markah pelajar-pelajar ni A, B atau C. Jadi kita tak payahlah satu-satu nak fikir, nanti salah.
Jadi apa kita buat? Kita bagi dia arahan. Ya, arahan dalam Excel ni sedikit berbeza, di mana kita kena tahu cara macam mana kita nak letak arahan tu. Ya. Okey, saya bagi tahu dengan anda formula ni supaya anda senang nak ingat. Sini saya bagi tahu if tulis kat sini ya. If maka dekat sini kita tahu kan bahagian C. Okey. If C berapa ni? C2. Nampak? If C2 ya, if C2 lebih besar daripada 80. Jawapan dia ialah A. Okey. Okey. Lepas tu if C2 lebih besar daripada 60, kita panggil dia, akan bagi dia B. Okey. Dah, koma B. Kalau bukan, dia bukan masuk dalam A, dia bukan masuk dalam B. Kalau bukan, jawapan dia C. Kalau bukan, C. Nampak tak kat situ? If C2 lebih besar daripada 80, A. If C2 lebih besar daripada 60, B. Kalau bukan, adalah C. Ini jawapan yang kita kena letak. Ya. Okey. Kita kena tengok kurungan dekat sini. Ini satu kurungan. Jadi, kita kena buat kurungan lagi satu. Nampak tak? Ini kurungan yang pertama. Ini kurungan yang kedua. Okey. Sekarang, salinkan formula ni. Copy, letak dekat sini. Paste, letak sama dengan. Nampak? Bila dah letak sama dengan, automatik dia akan baca yang ini. Jadi, jawapan dia ialah A. Kita nak tarik ke bawah. Formula yang menggunakan C2 ni, kita boleh tarik ke bawah, dia akan baca semua yang lain. Okey, cuba tarik. Letak dekat sini tepi. Nampak tanda tambah? Tarik saja ke bawah. Dia akan bagi semua mengikut kategori masing-masing. Okey. Ini formula yang anda boleh guna untuk bantu anda kategorikan data anda. Okey. Sangat senang. Contoh kemudian yang saya boleh bagi ini untuk murid-murid ataupun anda boleh buat untuk commission. Contoh ya. Saya gunakan data ni. Copy dalam perniagaan anda. Paste di sini. Saya besarkan. Okey. Ini jumlah jualan setiap staf anda. Anda boleh letak kategori dekat sini. Commission. Okey, commission. 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 Okey, anda bagi commission syarat kat sini. Syarat. Anda bagi commission pada yang boleh jual 200 ke atas. Okey. So, anda letak dekat sini syarat sama dengan. Okey. Sama dengan. Okey, saya buat dulu formula tu kat sini. If kita akan bagi dia commission. If, nampak ruangan ni B3. If B3. Sekejap ya. If B3. B3 okay,
lebih besar daripada 200, kita akan bagi dia commission. Buka kata. Okey, tulis dekat situ commission. Commission. Kalau dia tak boleh buat jualan tu, kita akan tulis dia. Kita kata dia tidak. No commission. Commission. Tulis apa-apa je kat sini boleh. Dia boleh okey ke tak okey ke, tak ada masalah. Anda tulis apa kata anda suka, tutup kurungan. Enter. Okey. Formula ni tak akan berfungsi tanpa perkataan sama dengan, ya. Jadi anda boleh copy letak dekat sini, letak sama dengan, enter. Nampak tak? Dia dapat commission. Cuba anda tarik ke bawah. Okey, semua jualan memang lebih daripada 200, ya. Kalau macam tu kita tukarlah. Kita tukar. Bukan 200 lah. RM500. Tak RM500 dapat commission. Dia dapat commission. Ni tak dapat commission kan? Sebab dia kurang pada 500. Ni pun tak dapat. Jawapan dia semua dah ada. Senang. Senang kan? Jadi hari ini saya nak kongsikan persamaan if untuk bantu anda kategorikan anda punya data. Nak letak A, B, C ataupun nak letak commission tak commission ataupun boleh tak boleh, layak tak layak, semua anda boleh tulis di sini. Lepas tu tarik saja. Ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa nak tanya, anda boleh tinggalkan komen. Nanti saya tolong bantu, ya. Okey, sekian dulu perkongsian hari ini. Assalamualaikum.